Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya, Nur Erna Natasha binti Jeffrey bernombor matrik A193906. Pada kali ini, saya akan membentangkan projek akhir pendidikan kanak-kanak oleh ibu bapa dalam Islam. Melalui video ini, saya ingin berkongsi tentang pendekatan awal dalam pendidikan Islam untuk anak-anak yang bukan sahaja menekankan pengajaran ilmu agama tetapi juga membina akhlak mulia dan kepribadian yang seimbang. Saya juga sertakan bahan bantu mengajar yang mudah dan menyeronokkan supaya anak-anak dapat belajar dengan cara yang lebih interaktif dan berkesan. Slide yang pertama ialah pendidikan asas Islam. Di slide ini adalah sangat penting kerana ia merupakan asas pembentukan akhlak, keimanan dan kepribadian anak sejak dari kecil. Mengenal Allah. Anak-anak, kita semua tahu Allah adalah Tuhan kita yang Maha Esa. Allah yang mencipta langit, bumi dan semua makhluk. Kita perlu selalu berdoa dan beribadah kepada Allah kerana Dia sangat menyayangi kita. Rukun Islam. Rukun Islam ada 5 perkara penting yang kita mesti buat. Yang pertama, kita ucapkan 2 kalimah syahadah, iaitu mengaku bahawa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua, kita solat 5 waktu setiap hari. Ketiga, kita berpuasa di bulan Ramadan. Yang keempat, kita memberi zakat untuk membantu orang yang memerlukan. Dan yang kelima, bagi kita yang mampu, kita mesti menunaikan haji ke Mekah. Rukun iman. Kita juga perlu percaya kepada 6 perkara penting ini. Pertama, percaya kepada Allah. Kedua, percaya kepada malaikat. Ketiga, percaya kepada kitab-kitab Allah seperti Al-Quran. Keempat, percaya kepada para rasul. Yang kelima, percaya kepada hari akhirat iaitu hari kiamat. Dan yang keenam, percaya kepada takdir atau qada dan qadar. Yang seterusnya adalah mengucapkan 2 kalimah syahadah. Yang terakhir adalah cara-cara berwuduk. Yang pertama, membaca bismillah dan membersihkan kedua-dua belah tangan. Yang kedua, membersihkan mulut dan berkumur sebanyak 3 kali. Yang ketiga, membersihkan hidung sebanyak 3 kali. Yang keempat, membasuh muka dan membaca niat wuduk sebanyak 3 kali. Yang kelima, membersihkan tangan kanan dan kiri hingga ke siku sebanyak 3 kali. Yang keenam, membasuh sebahagian rambut sebanyak 3 kali. Yang ketujuh, menyapu air di kedua-dua belah telinga sebanyak 3 kali. Dan yang terakhir adalah membasuh kaki kanan dan kiri sehingga ke buku lali sebanyak 3 kali. Kanak-kanak gemar kepada haiwan. Di slide ini, saya akan menunjukkan beberapa jenis haiwan yang berkaki 4. Yang pertama adalah kucing, kuda. Ini adalah unta. Ini pula adalah lembu. Yang terakhir adalah kambing. Di slide ini, saya akan memperkenalkan beberapa jenis burung kepada kanak-kanak. Yang pertama, burung helang. Yang kedua, burung hantu. Yang ketiga, burung enggang. Yang keempat adalah burung pipit. Dan yang terakhir adalah burung kakak tua. Di slide ini, saya akan menunjukkan kepada kanak-kanak berkaitan bendera negara agar mereka mengetahui simbol kebangsaan yang mewakili identiti, sejarah dan nilai sesebuah negara tersebut. Yang pertama, bendera negara kita sendiri iaitu Malaysia. Bendera ini dikenali sebagai Jala Gemilang. Yang kedua ialah bendera Jepun yang dikenali sebagai Nishoki. Yang ketiga adalah bendera Arab Saudi. Di tengah bendera ini terdapat tulisan kaligrafi putih berupa kalimah syahadah dalam bahasa Arab. La ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Bendera Brazil. Bendera Brazil terdiri daripada latar hijau dan bentuk berlian kuning di tengah. Dan yang terakhir adalah bendera Australia. Bendera ini adalah bendera rasmi negara yang mempunyai latar belakang biru gelap dan 3 elemen utama. Buah-bahan. Buah-bahan adalah makanan yang boleh menyihatkan tubuh badan kita. Ini adalah buah apel.
Ini pisang. Ini pula oren. Buah oren kaya dengan vitamin C. Ini pula buah durian. Dan yang terakhir, ini adalah nenas. Di slide ini pula, saya akan menyebut atau menunjukkan beberapa perkataan bahasa Melayu. Sekolah, baju, guru, pokok. Dan yang terakhir adalah buku. Bagi perkataan bahasa Inggeris pula, terdapat car, pencil, towel, eye, and ball. Bagi perkataan bahasa Arab pula, wardiyun, bunyun, ramadi, banafsajiyun, burtuqaliyun. Matematik merupakan asas penting dalam kehidupan seharian dan merupakan perkembangan ilmu pengetahuan bagi kanak-kanak. Slide ini menunjukkan bintik merah berjumlah 31, 32, 33, 34 dan 35. Sekian, terima kasih. Itu saja dari saya.